Assalamualaikum saya sobat. Okey, kepada sahabat-sahabat YouTube Abang Meh. So dah rasanya lebih kurang 10 bulan Abang Meh tak upload video kat YouTube lah. So Abang Meh rasa macam tak boleh biarkan YouTube ni kosong. So sekarang ni untuk kita post YouTube untuk tahun 2026. Ni untuk YouTube on the spot. Abang Meh sekarang berada di rumah Azri Rirana. Azri Rana dah beli GR Yaris. So dia nak pasang body kit Pendem. Jadi bila nak pasang body kit Pendem ni, dia kena potong fender apa semua ni. So dia ajak kawan-kawan kita datang untuk tengok macam mana dia potong tu. Abang Meh pun kena tengok juga macam mana dia potong tu, sebab insyaAllah Abang Meh GR Yaris Abang Meh on the way nak pakai body kit Pendem juga. So Abang Meh kena tengok macam mana dia potong. Alright, jom kita tengok macam mana proses potong fender GR Yaris. Dah macam apa ni? Syurga kereta. So ni ada GR86, ada Audi. Ni Supra Abang Meh. Hari ni macam pakat merah. Merah. Actually merah ni color favorite Abang Meh. Kebetulan hari ni. So ni, tengok diorang tengah potong ni. Narok Kai. Kakai. So depan dah potong, tinggi potong tadi. Kita tengok ni. Tinggi ni. Tengok potong. Kita tengok yang belah sana yang belum potong. Okey. Kalau kita tengok sini, inilah body kit dia. Pendem Rocket Bunny. So kalau kita tengok kat sini kalau nampak kat sini, dalam ni dia dah lukis lah kat mana nak potong ni. Ini dia potong ni. Potong sampai dalam ni. Sebab bila kita masuk tayar ni nak kena ada kat sini, baru dia lawa. Kata ni kalau Pendem dia kena slam baru nampak cun. Tengok belakang ni. Di belakang ni pun pada sini nak potong ni. Dan satu ni yang luar dan ada satu bahagian dalam kena potong. Kita tengok yang belah sana. Yang belah sana dah potong lah. Ni. Kereta ni baru 2 bulan keluar. Dia ada potongnya. Ni bahagian luar, ni bahagian dalam. Mungkin ni dia nak kepak macam mana tak tahu lagi. Tapi kalau body kit Pendem ni, tengok spoiler dia memang cun. So kita tengok next potong belah sini. Sebab yang belah sana Abang Meh tak sempat tengok dia potong tadi. Abang Meh ada sempat ada video. Nanti kita tengok. Nanti belah sini pun kita akan tengok macam mana dia potong nanti. Alright. Airnya. Ini boleh letak dalam frame. Macam tu je potong. Kereta ni baru sebulan ni. Sampai ke sebulan? 2 bulan lah. Potong macam tu je. Ni honor. Hadiah. Boleh tak buat frame ni? Daripada Jepun ni, besi Jepun ni. So inilah beza GR Corolla dengan GR Yaris. Sama je enjin kan? Enjin sama, G16E. Sama. Tapi dia ni memang yang baru, ada 2 intake kan. Ni Daripada sana ambil angin juga kan. Ini yang dah tukar MST. Yalah dia ada 2. Ni kalau original dia macam mana? Macam kita sama Kosong di sini. Tapi nampaknya macam luas sikit ni. Ni dah tak dia panjang. ambil angin tembak sini, Belum kawan ni orang nampak. Tak boleh main engine ni. Mana Saya dengan Azri je boleh, abang tak. ada lagi. Aku tak ada GR Yaris, sebab tu nak suruh buka nak tengok tu. Kita buka yang ni, tengok beza GR Yaris dengan GR Corolla. Saya warna GR. Tapi tak ada ni temper lah. Ada temper ke kau punya? Ada. Dia ada jual temper dia. Dia jual tu. So sekarang ni tadi dia ada ni. Dia bila Punya kecil.
Dia ada cover, dia nampak penuh. Dia tengok ni sebenarnya dia sama. Tengok kita tengok. Oh tutup lah. Tutup lah. Orang nak comparison ni. Dia actually sama je. Engine bay sama. Sama je, cuma yang ni dah tukar, yang tu pun dah tukar juga. Dalam MST. Cuma ni je. MST ke? Cover ni, oh ni MST Oh kita baru belajar, tak ada ni. Nak belajar. So Saya pun baru pasang. so nak kena cari benda ni, Abang Mel nanti kena cari ni, MST punya ni. Dia one set semua. So ni one set. Dia sekali ni. Satu sekali. Sekali kosting berapa? Kita tahu kosting kan? Ini 4 lebih lah. 4 lebih. Satu set lah. Kena cari ni sebab dia bila macam ni dia kemas. Tengok kita tengok kita tengok ni. Bila tak ada benda tu dia kosong. Dia kosong. So MST ni, yang ni sampai sini je. Kena full. Sebab dia punya body tak. Tu bezel. Ni GR Yaris. GR Corolla. 4 pintu, 2 pintu. Ni. GR Corolla. Yang ni pun handsome juga sebenarnya. Ni. Adakah Toyota dia punya design macam ni sama? Ni kalau Supra kan? Macam dia Supra. Yeah. So Supra macam ni yalah kereta lama. Tengok. Dia memang suka kembang ke? Supra Corolla. So Corolla je, Corolla 4 pintu lah. 4 pintu. Lepas tu dia bukan frameless. Dia tak frameless. Kalau GR dia frameless. Dalam sama. Lebih kurang seat sama ni. Manual transmission. Tak sabar nak tunggu GR Abang Mel ni. Apa benda tu? Apa benda kecoh tu? Apa benda kecoh? So, Siapa pun ajak. ni yang standard. Tadi kita tengok. Weh, Pamir. Dah tukar. Dia pula dia dapat kita. Boleh lain sikit dalam. Lain sikit. Yang ke share punya. Uncle. Asal kau beli dulu? Asal kau beli dulu? Apa pasal beli? Aku tak beli. Aku tak beli lagi. Saya pun tak tahu kenapa dia dapat dulu. Aku tak beli lagi, kau dah beli dulu. So standard lagi. Dah tak standard lah. Tak standard lah. Jangan tenang wah. Sorry. Abang Mel punya pun putih juga. Ni kalau tengok kat sini dia Toms punya body kit. So ni Toms punya spoiler. Ni Toms. Exhaust semua sebatang. Tapi dia tak ada lawan yang ni juga. Ni bontot ni dengan bontot ni. Bontot ni lagi lah, barai dah ni. Ni belanja habis. Dia seronok lah. Kumpul ramai-ramai. Okay, so sekarang ni kalau korang ni nampak kat sini, inilah owner dia, Azri Rirana. So kalau kita tengok dia ada workshop sendiri. Mini workshop lah kan. Mini workshop dalam rumah dia. So kalau korang perasan ni bukan meja ni, bukan meja.
Body kit Abang Meh dah order 3. So dah beli 3 set body kit, terpaksa potong juga. Walaupun pedih, terpotong. Next. Standard. Next pendant. So nanti kita akan ada berapa biji pendant? Dua So sekarang Abang Meh dah beli 3 set. Satu Abang Meh. So ada 2 lagi. Yang tu, warna putih tu. Tu ada lagi kan. So ada ni racun ni satu, ni satu. Adakah ada kawan kita seorang lagi? Saya tengah cari. So siapa berminat nak join Pendem Random gang Pendem Gang. GR Pendem Gang. Boleh Roger Abang Meh. Okay, so Abang Meh dah tak boleh nak tunggu lagi. Sebab banyak lagi nak buat ni. So mungkin lagi 2-3 hari lagi baru siap ni. Nanti dah harap. So Abang Meh nak ucapkan terima kasih kepada Azri. So dia jemput Abang Meh untuk share macam mana nak potong. Sebab nanti tak adalah Abang Meh nanti bila dah potong tak adalah seram sangat. So ni yang kita orang nak dah biasa lah. So nanti kita akan tengok, kita Abang Meh akan cari lagi Azri untuk next content kita tengok apa result dia. Dan nanti kita tunggu untuk Abang Meh potong dengan Abang Meh potong. Right? Buat kat dengan kit baru Okay, baru. Installer kita dah ada. Kita dah ada orang yang apa yang first. Bukan yang first lah, maknanya dekat KL ni first lah. Kan? DIY. DIY. Tak tengok kata orang. Asal sendiri. Okay. Thank you awak. Patut kata. Thank you Nanti follow guys. Follow guys. Azri Rirana. Alright. Thank you. Assalamualaikum.